Pakcik ni datang dari Kelantan nak repair handphone dia. Tak adalah, sebenarnya dia pergi rumah anak dia. Tiba-tiba handphone pula boleh berline. Tu yang dia cari kedai repair handphone yang boleh tukar depan-depan. Hello guys, untuk video kali ni saya dapat job tukar LCD S22 Ultra dekat Puchong. Untuk job kali ni, customer ni pilih screen original. Pakcik ni kan sebenarnya dia dah habis dah survey daripada Sarjana Putra sampai ke KL. Kebanyakan kedai dekat area sini semua suruh tinggal handphone. Ada yang suruh tinggal sehari lah, ada yang suruh tinggal 2 hari lah. Kang nak balik Kelantan macam mana? Dia kalau boleh nak repair dekat KL ni juga. Sebab kalau kat Kelantan dia kata mau kena tinggal seminggu 2. Tu yang dia survey sampai jumpa kita. Dia datang tempat kita settlekan dalam masa setengah jam je. Tak perlu nak tinggal handphone. So korang pun kalau ada handphone problem, nak repair secara face to face, nak datang tempat korang boleh, nak datang kedai pun boleh, nak bayar bulan-bulan sampai 24 bulan pun boleh, korang PM je kita. Kita set appointment.